Rezeki takkan salah alamat. So dalam 200,000 tu, 20 orang tu memang orang-orang yang dah terpilih. Yang Allah dah pilih macam inilah rezeki dia. Hi guys, good night. Hi guys, Assalamualaikum. Good night. Selamat malam guys. Sekarang pukul 9.50 malam, 14 hari bulan 7. Video kali ni adalah video I nak fill in my details untuk join peraduan Syami Sazli. Macam tu. By the time video ni upload, I rasa diorang dah umumkan dah pun pemenang siapa. Tapi bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah, semoga ada rezeki aku untuk menang salah satu hadiah daripada peraduan tu. You know what? I tak sure berapa, tapi hadiah top 5 dia adalah kereta. I tak minta banyak. Menipu tak minta banyak. Of course lah, untuk kita yang tak ada kereta, kita akan berharap untuk menang kereta kan. Tapi sungguhnya semua tu rezeki daripada Allah. Kalau ada rezeki untuk kita, walaupun macam mana pun, kalau beli satu pun mesti menang macam tu kan. Previously I pernah join tahun lepas, 2 tahun lepas macam tu kot. I pernah join 2 kali. 2 kali I tengok live dia 4 jam and we don't win anything. Kita tak ada dapat apa-apa. Tapi dia macam seronok untuk dengar diorang umum pemenang-pemenang tu kan. Tapi macam alangkah indahnya kalau kita salah seorang pemenang macam tu kan. So this time I tak tahu kenapa, tapi I terpanggil untuk buat video ni. Macam tu. Hopefully ada rezeki. Tak kisahlah apa pun hadiah yang Allah telah tetapkan. Hopefully moga ada rezeki salah satunya. Ada wang tunai, ada umrah, ada kereta. Kita dah beli. Benda ni start daripada 10 Jun sampai 10 Julai untuk pembelian online. Tapi last isi dia adalah 17 Julai dan diorang akan umum pada 18 Julai. Sekarang 14 Julai macam saya cakap tadi. Kita kena scan QR, key in semua tu sebelum 17 supaya insyaAllah ada rezeki kita. Macam tu. Takut. I'm so nervous. I rasa first day diorang buka peraduan tu terus lalu FYPI. Tapi time-time macam nanti kejap I ada urusan lagi penting untuk menggunakan duit sekarang ni. So I hold sampai macam I dah balik daripada bercuti, baru I macam okay, kita beli sekarang lah. Takut terlupa. Tapi sebenarnya kalau terlupa itulah petanda di mana itu bukan rezeki kita, macam tu kan. Tapi since kita punya hint tu ada daripada day one dia buka terus lalu FYPI, dah macam terpanggil untuk belikan. So hopefully moga ada rezeki kali ni. So I beli 3 barang I akan dapat 3 QR. Kita akan scan QR tu now depan korang dan kita tengok apa yang jadi pada 18 hari bulan nanti. I tak rasa 18 hari bulan tu I akan buat video, tapi if I menang I akan record macam sneak peek ke. Tapi kalau tak menang, video ni adalah just my memory untuk join this competition. As you know, Syami Sazli dia jual banyak sangat car perfume, body perfume. Maksud I balang dia tu, even sekarang tudung Nisa pun termasuk dalam peraduan tu. Kalau beli 2 dapat 1 QR macam tu. SS punya car perfume dengan body perfume, beli 1 dapat 1 QR. So I beli 3. So ni kotak pertama. Smooth ni adalah perfume, blank car perfume. Macam tu lah. This is the perfume. This one, I ambil kod Prime. Sedap. Bau dia agak familiar. I tak... Hello? Bau dia agak popular. I tak sure bau apa, tapi I pernah bau perfume ni. Prime ni dia unisex tau. I rasa dia more kepada bau-bau perempuan. I tengok review pun memang perempuan mostly ambil bau ni instead of bau satu lagi. Dia 3 bau. Tapi bau ni selalu sold out. So macam once dah ada terus I beli. Sebab nak tahulah bau dia macam mana. Kenapa sampai sold out. Kenapa orang selalu sangat beli yang ni kan. Okay, so itu yang pertama. Next kita beli car perfume. Car perfume dia ada 3 bau tak silap. Apple Love, Honeydew, Peachy. Macam peach yang selalu sold out. Apple ni pun boleh tahan lah. So dia punya macam ni. Ada 2 cara. Sama ada buka terus and then just ni, ataupun boleh pakai benda ni. I rasa diorang suggest untuk tak pakai benda ni sebab lagi tahan lama. This is my first time untuk bau apple. Sebab before ni kita orang beli Honeydew dengan peach. Oh, bau apple sedap lah. Bau buah apple dia manis-manis apple. Manis. Sedap. So this is the code lah. I kena scan QR ni, goris sini. So kita akan masukkan pin yang kita goris itu. This one memang dah banyak dan memang tahan lama. Ada 2 jenis. Ni liquid, satu lagi gel. So you can choose. If you prefer liquid, you can ambil yang ni. If you nak gel pun ada. Dia tak banyak stok, dah banyak sold out. So mungkin macam by the time korang tengok video ni, mungkin dah sold out habis sebab dah habis peraduan. Kalau tak pun mungkin dia dah restock yang baru. So ni yang kedua. Yang ketiga adalah this one. Yang ketiga ni kotak dia macam agak eksklusif tau.
I dah buka hari tu, lepas tu I macam, oh cantik sangat ni. So kita kena buka. Asik macam tu. Yang ketiga, tak silap I ni bau baru kot. Sebab waktu awal-awal perfume, body perfume dia keluar, I tak nampak lagi yang ni macam ni. Cantik. Siap ribbon tau. So ni dia punya bau Anissa Faizul Aura Rose. Okay, kita buka. Wow, cantik gila. Cantik gila. Weh. Sedap juga bau dia. Bau dia pun macam bau bau. Sedap weh. Bau. Okay, I tak sabar ni dia punya coat untuk Aura Rosa. Dia claim dekat sini dia 12 jam long lasting tau. We'll see how. Rosa ni dia macam ada rasa ada perisa tau. Macam ada rasa buah ke? Macam orange. Dia macam ada bau-bau orange. Now, tiba masanya untuk kita menggores dan mengisi. Kita mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Perfume pertama ni dulu. So this is the countdown. Tengok tu, kereta merah tu, Honda Civic tu, itulah kereta saya. Dia ada kereta nombor 1 Honda, nombor 2 Ativa, tak silap, 3 Saga, 3 Myvi, 4 Saga. Hadiah ke-5 ke-6 Umrah, ke-7 10,000, 8 5,000, 9 3,000, 10 2,000, 11 hingga 20 1,000 macam tu. So hadiah saya yang ini je, kereta. Kita mengimpi-impikan untuk menang kereta. Kalau tak menang Honda Civic pun mungkin Ativa, mungkin Myvi, mungkin Saga, mungkin Umrah, mungkin 10,000, mungkin 5,000, mungkin 3,000, mungkin 2,000, mungkin 1,000 sahaja rezeki kita macam tu. Apa-apa pun yang telah Allah tetapkan, itulah yang terbaik macam tu. Bismillahirrahmanirrahim. Kena masukkan nama. Kita mulakan nama Abah. Bismillah. Boleh kan? Nama ayah tapi nombor telefon kita. Sebab kita yang akan angkat nanti. Bismillahirrahmanirrahim. Ya Allah. Thank you. Okay. Next. So. Bismillahirrahmanirrahim. Moga ada rezeki. Honda Civic. Also done. Another one, of course I'm going to put my name. Mana tahu nama saya yang lagi bertuah, tapi macam susah. I ni join lah berapa kali kontes pun, berapa kali lagi draw, sangat susah untuk bertuah. Even sekecil-kecil hadiah. Tapi I pernah bertuah dulu waktu dekat universiti. Tapi tak ingatlah I menang apa. Tapi adalah sekali dalam 20 tahun agaknya. Mungkin ini adalah kali kedua untuk 20 tahun seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Seronok ni gores sebab dia sangatlah mudah. Pakai kuku je. Ya Allah, ini adalah yang terakhir. Itu adalah rezeki yang telah aku tetapkan untuk keluargaku. Bismillah. Yes. Thank you for joining too. Dengan berakhirnya QR yang ketiga ini, maka berakhirlah video ni. I tak tahu sama ada rezeki tak untuk I sambung video ni. Tapi kalau tak ada rezeki, mungkin ini yang terakhir. Mungkin kita dah takkan berjumpa untuk video ini. Maka di sini berakhirnya. Sesungguhnya I record ni untuk macam just my memory yang I pernah join kontes yang besar ni. You know what? Awal bulan 7, betul-betul awal bulan 7, Syami Sazli ada buat video yang dia terpaksa berhenti, terpaksa stopkan dulu pembelian online sebab QR diorang dah nak habis. Macam penyertaan tu dah terlalu banyak sampaikan diorang dah tak ada QR untuk diorang keluarkan. So diorang terpaksa stop sebab diorang kena simpan stok-stok ni untuk offline punya pembelian. 11 hari bulan sampai 17 hari bulan dia buat dekat macam Kuantan, Kelantan macam tu. Dekat kedai-kedai dia lah, Air Balang, Fest, event mana-mana semua dia akan bawa benda-benda ni. Itulah sebabnya waktu dia nak tutup tu penyertaan dah 211,000. 211,000 dan yang menang tu hanyalah 20 orang. Kita mungkin macam dah redha sebab macam mungkin ada yang lagi perlukan rezeki tu. Itu perancangan Allah. Itu takdir yang Allah telah tetapkan. Itu cerita yang Allah tengah susun. So macam kita tengok sahaja 18 hari bulan tu macam mana. Kalau ada rezeki, adalah sambungan video ni. Kalau tak ada, itu sahaja dari saya. Itu sahaja untuk video hari ni. If korang nak try, letak link dekat bawah.
Grab yours now. Jangan lupa like, comment, share and subscribe. See you in the next one. Bye.